Di belakang saya ni satu rumah yang memang limited unit. Memang rare unit, iaitu sebuah rumah teres 2 tingkat and lot freehold. Dan bukan tu saja, dekat dengan LRT station Wangsa Maju. 350 meter je lebih kurang, jalan kaki sampai. Okey, so unit ni terletak kat Jalan Mati juga. So banyak sangat kelebihan untuk rumah ni. Walaupun rumah ni lebih kurang kita mini sajalah, orang panggil mini je. Okey, rumah dia sebab saiz dia lebih kurang 14 kali 43 saja. Dia punya kaki besar lebar dia ataupun 55 square meter saja. Tapi sebabkan kelebihan dia end lot, lepas tu rumah pun dah renovate. Okey, parking boleh masuk satu kereta, insya-Allah hatchback lah. Okey, dah siap dengan tiles, flooring dan dengan covered slab, posh. Atas ni pun owner dah extend, boleh nampak tadi balcony dia. Masuk je dalam ni, dah siap. Ada ceiling fan, living dia ni memang comel lah. Okey, sesuai untuk keluarga yang baru nak naik ataupun nak membesar. Okey, so boleh buat dining kat sini, living kat situ, dan comes to the toilet. So the only toilet lah yang ada. Tapi tak apa, future boleh modify. Dan bukan itu saja, sebabkan dia end lot, kita ada satu lagi access owner dah buat. Okey, so tak cram lah, nampak angin masuk lebih sikit. Dan dengan ada kitchen cabinet dah siap. Okey, tile dia ni tabletop konkrit, boleh tukarlah nak design cantik sikit kan. Okey, jom kita naik tingkat atas pula. Memandangkan saiz dia memang comel je. So semua tiga-tiga bilik kat atas ni. Okey, kita pergi bilik yang hujung sekali. Bilik ni bilik kedua besar lah. Okey, dah dengan ceiling fan, ada tingkap pun semua. Best ni lagi, belakang ni ada slab. Mungkin nak future, nak extend bilik ni pun boleh. Okey, nak tambah toilet pun boleh sebab toilet yang bawah tu kat bawah ni. Okey. Lepas tu next to this bilik yang ketiga ni, ada bilik yang kedua lah, bilik tengah. Ini kira single bed lah. Ataupun tak tilam ataupun nak store pun boleh. Future nak extend pun boleh, tak salah. Now welcome to the bilik master. Bilik master of course owner dah buat extension. Asalnya kat sini je. Owner dah extend sampai bukan 5 kaki lagi. Jadi agak luas lah. Okay. Dah ada built-in wardrobe, ceiling fan. Okay, dari tingkap tepi owner tambah. Jadi cahaya masuk semua jadi. Okay, ni pun owner tambah lagi tingkap. Ada sliding door lagi. Bukan tu saja, tambah lagi balcony. Okay. So kalau katalah balcony ni tak mau dimanfaat pun boleh extend je bilik ni. Pastinya sampai ke sini. Tambah lagi awning dan sebagainya. Untuk elakkan hujan dan sebagainya. Pun walaupun dah ada concrete slab lah kan. Dah ada concrete posh. Okay, kebanyakan jiran semua ni memang dah buat. Masih ada tambah stainless steel lagi. Tank dan sebagainya. Okay, unit ni sangat rare. Sebab apa? The only yang ada dipanggil end lot di kawasan Wangsa Maju ni.